Korang mesti pernah nampak video macam ni kan? Macam ni dan macam ni. Lokasi yang berbeza tapi senario dia sama. Setiap kali buka pintu, pengantin baru nak masuk, tiba-tiba ada orang tua melintas. Tak ada hujan, tak ada ribut, orang tua berdesup. Rupanya dekat sesetengah tempat di China ada satu kepercayaan yang dipanggil Qiangxi. Lebih kurang maksud dia merebut tuah atau merebut kegembiraan. Dalam kepercayaan ni, pengantin baru ni penuh dengan aura kegembiraan, tuah dan keberkatan. Jadi ada sesetengah orang percaya kalau dia melintas dulu masa buka pintu, dia kononnya boleh ambil tuah pengantin tadi. Nah, sampai bawa cucu. Amboi, kemain kau Selit, jangan tak selit. So kenapa dia nak tuah tu? Ada yang percaya boleh buang nasib buruk, buang suih, boleh bagi luck, bagi kesihatan, panjang umur. So perangai buruk lah, selfish. Dan isu ni dah banyak kali masuk berita. Netizen pun tak suka perangai ni. Sebab bila kau dah tahu niat dia, walaupun kau jenis tak percaya pasal tuah ni semua, tapi niat tu macam ada udang di sebalik batu, macam nak campak bala dekat pengantin baru. Noh, makcik, pergi mandi bunga lah makcik. Tapi benda ni bukan adat semua orang. Bukan semua orang Cina kahwin lepas tu semua orang tu berlumba nak lintas. Ini lebih kepada kepercayaan tertentu yang masih diamalkan oleh sesetengah orang.